Jadi bolehkah cikgu memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu? Okey, Assalamualaikum. Saya Nizami Hussein, Guru Besar Sekolah Bahasa Penting. Okey. Okey, kita terus kepada soalan. Soalan. Soalan pertama, bagaimanakah cikgu menerapkan hala tuju sekolah seperti yang terdapat dalam SKPM Politik? Okey, berkaitan dengan hala tuju sekolah tu, kita dalam perancangan kawasan fasa perancang sekolah. Okey, dan saya akan bersama dengan perancang sekolah untuk memberi idea berkaitan dengan satu hala tuju sekolah untuk kita bincangkan supaya hala tuju sekolah yang kita nak, apa yang saya cadangkan atau yang kita ingin laksanakan itu diketahui oleh umum, terutamanya kepada jawatankuasa perancang yang pertama sebelum diwawakan kepada guru dan juga semua warga sekolah, termasuk murid dan juga ibu bapa. Sebab tujuannya supaya semua akan mendukung kita punya hala tuju yang nak dilaksanakan lah. Dan mereka tahu dan boleh bertindak sebagaimana apa yang kita rancangkan. Jadi penting sangat persetujuan daripada perlu sangat perbincangan dari semua supaya adanya penambahbaikan ataupun tambah idea supaya hala tuju itu lebih mantap. Okay. Okey, jadi soalan seterusnya, apakah kebitaraan yang terdapat di SK Parang Putih? Okey, kebitaraan ni jurus kepada sukan ke apa? Sukan, program yang lain. Okey, baik. Kebitaraan satu, kita buat satu sukan lah. Kita fokuskan pada sukan dulu sebab kita memang utamakan sukan. Dan kita mempunyai fasilitis sukan yang baik lah. Terutamanya kita mempunyai padang yang boleh digunakan untuk balapan on track balapan 200 meter. Jadi sesuai untuk satu sukan yang dijadikan kebitaraan itu sukan softball. Sukan softball ini ditumbuhkan pada tahun PAS 2024. Setelah tahun kedua saya berada di sini, kita wujudkan softball dan alhamdulillah mendapat sambutan yang ramai daripada murid. Kita terpaksa buat selection tu 2-3 minggu. Terpaksa buat beberapa kumpulan. Dan dari segi pencapaian untuk tahun PAS, tahun pertama kita penyertaan kita ke peringkat Majlis Sukan Kesultanan MSK, berjaya sampai ke peringkat super akhir. Dan tahun ni, tahun yang kedua, alhamdulillah kita pasukan lelaki 12 tahun telah Johan Negeri, yang pasukan perempuan dapat tempat yang ketiga. Dari segi bagaimana pelaksanaan sukan ini, masa penubuhan pasukan ini saya telah bawakan utamanya pada petiku, ibu-ibu yang terlibat, dan juga idea untuk menubuh kawasan softball ini saya telah sampaikan kepada ibu bapa dalam mesyuarat agung PABG tahun PAS tahun 2024. Kita dah maklum kita nak buat ni supaya sekiranya ada tenaga ataupun kemahiran daripada ibu bapa boleh bersama dengan kita, bersama dengan kami untuk melatih anak-anak. Mana tahu ada di kalangan ibu bapa yang mempunyai kemahiran dalam sukan ini dapat membantu. Itu sangat-sangat penting kerana kita tengok penglibatan yang ramai ini, penglibatan secara berterusan dan juga galakan daripada PABG ini sangat penting sebab ibu bapa memang utama untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah dan ambil hati supaya latihan dapat dilaksanakan tanpa gangguan, tanpa dapat ikut jadual yang ditetapkan. Dan ada juga daripada ibu bapa yang ada berkemahiran juga bersama kita melatih pada tahun depan.
dari segi akademik pula kita sains, saya jadikan kepada sains, utamanya dalam STEM, kita jadikan pelajaran utama sekolah. Dan kita juga memberi kekuatan kalau guru sains kita pun merupakan guru sains negeri. Softball tadi pun kita ada kekuatan juga. Kenapa kita pilih softball? Sebab kita ada kekuatan dari segi guru kita, jurulatih. Kita ada jurulatih, terutamanya saya sendirilah. Saya sendiri pun juga merupakan jurulatih negeri bermula pada tahun 2004 lagi hingga 2024. Dah lama menjadi jurulatih negeri. Juga jurulatih beberapa pasukan lain lah, luar pasukan Sukma pun saya juga jurulatih. Dan juga saya telah mengatar 3 orang guru berkaitan dengan softball ini untuk khusus kejurulatihan di luar negeri lah. Ada di Perak, di Pahang, untuk memantapkan lagi kemahiran mereka. Satu lagi kita ada juga kepakaran dalam kepengadilan. Saya juga pengadil softball kebangsaan dan pernah banyak kali terlibat dalam perjohanan antarabangsa di Malaysia lah, tempat pertuangan. Jadi dengan kemahiran yang ada pada saya sendiri, saya telah turunkan kepada guru-guru yang sebelum ini memang tak tahu softball, kita ajar semua. Dan alhamdulillah kesembuhan mereka, dan mereka pun bagi guru-guru yang terlibat 3 orang itu, dia dah ada tempat untuk mereka bertanding. Jadi saya guna sendiri kemahiran saya itu untuk diturunkan. Alhamdulillah hasilnya tahun ini kita dah ada, walaupun banyak baru pasukan softball Paguh Timur usia 2 tahun. Jadi bagi kepintaraan sains tadi, apakah program-program yang besar yang melibatkan STEM? Kita buat tahun lepas kita buat carnival STEM dalam sains juga, namanya buat beberapa program pertandingan sains ni, macam wakil air, kereta botol tu, apa dipanggil, kereta balloon tu, dan juga kita buat bagaimana gunung api tu, gunung api tu kita buat channel tu, nama apa dah, saya bukan cikgu sidang. Banyaklah. Lepas kita ada juga lawatan daripada sekolah-sekolah lain untuk penandaan arasan. Dan pelajar kita pun ada yang mengikuti pertandingan sampai ke peringkat kebangsaan. Soalan seterusnya, pada pendapat cikgu, adakah sekolah putera dilaksanakan dengan baik di SKP? Sekolah putera, okey, pada pendapat saya lah, okey lah, terutamanya dari segi panduan. Kesejahteraan ni kalau kita tengok dari segi kehadiran tu, kalau segi kehadiran kita memang adalah menyambut murid, ada awal tahun tu siap dengan ada tarikan, ada robot, ada itu maskot ni, boleh transform, atau lepas tu ada Mickey Mouse yang ada. Jadi selalu setiap tahun adalah awal tahun tu memang kita akan buat ada satu kelainan lah tarikan. Kemudian dari lain tu ada guru yang menyambut keterlibatan mereka di belakang sekolah. Kemudian dari segi penghargaan pada murid-murid berjaya ini, contohnya kalau kita nak ambil dekat daripada softball baru ni pun, kita buat majlis penyerahan bendera negeri bagi pelajar kita, murid kita yang dapat mewakili Kelantan, buat menjadi besar-besaran di sekolah. Kemudian sambutan hari jadi juga untuk semua murid kita adakan 2 atau 3 kali setahun. Yang kita ajar. Kemudian bagi murid yang kurang rasa baik sikit, kita cari dana untuk membantu mereka. Kalau lihat tu 133,800 ni, kita dah dana daripada kita punya jaringan HES dan My Kasih tu, telah beri semua kepada murid kita.
di kedai sekolah contoh. Kita juga banyak juga menerima sumbangan daripada NGO ataupun jaringan kita daripada korporat untuk menyumbang kepada anak-anak yang kondisi baik ini, sama ada anak yatim ataupun wabi-wabi lah. Selalu sangat sumbangan daripada rakyat, ada daripada individu, kepala perseorangan, ada banyak sangat. Lepas tu lawatan ada kita bagi murid yang masalah dari segi kehadiran, kita jawatan kuasa disiplin bersama dengan kaunselor pergi melawat murid di rumah untuk kena pasti apa masalah, dan insyaAllah kita dapat cuba atasi sebaik mungkin. Okey, jadi soalan yang seterusnya, bagaimanakah dasar ES25 meningkatkan kejadian murid? Okay, untuk ES25 ni kita buat transformasi sikap. Transformasi sikap, saya telah bentangkan program transformasi sikap ini di khusus grade, from grade to excellent di IAB, antara merupakan khusus yang tertinggi grade, GREEL. Itu saya ambil khusus grade, khusus khusus grade ini diadakan di IAB pada tahun 2023. Kita juga ni masyarakat tahu ni, itu juga masyarakat. Khusus grade ini adalah untuk usaha cemerlang. Jadi transformasi sikap ini saya laksanakan untuk mengubah keadaan punya sikap lah, terutama tingkah laku dari segi salam dan juga makan di kantin. Benda tu nampak simple tapi sangat-sangat bermanfaat. Budaya salam untuk jaga tanda menghormati, dan salam mereka ini kalau murid bagi salam dia akan berhenti ya. Pasal dia jalan, dia berhenti, dia tunjuk bagi salam, bukan sambil jalan. Jadi itu adalah satu disamping pada kita membudayakan salam ini, ada sikap secara intrinsik dapat menghormati orang yang lebih dewasa ataupun guru-guru ataupun siapa saja yang datang sekolah ini. Okey, kemudian makan beradab, kita guna transformasi makan beradab di kantin, makan dengan baiklah tanpa tumpah apa semua. Sebab itu kita nak elak daripada pembaziran, dan juga untuk mencerminkan bahawa kita ada disiplin di mana saja, bukan hanya dalam belajar, sebab makan pun adalah disiplin. Itu transformasi sikap yang kita laksanakan. Saya transformasi sikap ini kita tahun ini merupakan tahun ketiga transformasi sikap ini laksanakan, dengan motto tahun ini iaitu berilmu dan beramal. Jadi apa ilmu yang kita berikan pada tahun lepas lagi tu, tahun ini merupakan amalan. Okey, jadi selain daripada pengajaran murid, ES25 ini juga menekankan terhadap pedagogi guru. Jadi adakah macam pihak sekolah ataupun inisiatif sekolah untuk meningkatkan tahap pedagogi guru-guru di sekolah? Okey, berkaitan dengan tahap pedagogi ini, memang kita tahu mereka semua telah diberi ataupun diberi kemahiran pedagogi di sekolah. Kita sering adakan kata khusus pemantapan dalam adab berkaitan dengan perkhidmatan itu selalu dibuat, terutamanya selepas pada guru-guru yang terlibat apa saja perubahan, cerebrol khusus akan balik untuk kerangkan buat adab sekejap untuk guru-guru berkaitan dengan perubahan sukatan ataupun cara pedagogi yang terbaik untuk mereka ini. Kita juga PMTAB selalu buat pengetahuan guru-guru semasa berada di dalam bilik belajar, masa ajaran, supaya menggunakan ataupun memilih salah satu sistem pedagogi yang betul, yang sesuai dengan keadaan pada masa kita belajar.
transformasi sikap tadi yang kita buat itu memang satu program yang sangat-sangat baik, mempunyai satu impak yang tinggi dari segi kementerian murid, dari segi sasial, bukan hanya sekadar akademik. Itu kalau dari segi akademik pula biasalah, dalam masa-masa pelajaran yang kita program, kita adakan minggu dan juga bulan penelitian. Itu memberi kesan yang sangat-sangat baik untuk murid, sebab mereka akan menjalani sepanjang masa berkaitan dengan program ini. Okey, bagi tadi sukan pembicaraan kita tadi tu memang sampai kita nak tertinggi dah. Satu kemasaan murid 9 orang murid kita berjaya mewakili Kelantan dalam pasukan. Okey, bagi panitia tu biasanya apa inisiatif ataupun program yang dibuat semasa minggu panitia? Bergantung kepada panitia masing-masing. Kebanyakannya biasa banyak kepada aktiviti luar bilik ajar yang dibuat, dan juga yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut lah. Sama ada kita kuis, kita buat pertandingan. Kalau dalam bahasa Melayu kita ada pertandingan sajak, cerita, pertandingan esei, menulis, gitu. Sama lah kalau dengan sains pun ada eksperimen. Jadi soalan yang terakhir, bagaimanakah sekolah melaksanakan pendigitalan dalam pendidikan? Okey, pendigitalan sekarang ni dalam proses pendigitalan kita satu kita gunakan yang delima tu, ID delima, murid kita memang selalu guna, dan kita Perguruan Tinggi ini selalu berada dalam ranking yang ke-10 terbaik UBT terbaru. Kita pernah mencapai pencapaian terbaik bulanan di tempat yang pertama. Okay, dengan menjawab soalan-soalan delima atau mengikuti program delima kita lah. Yang keduanya pula dari segi kehadiran murid pun juga kita maklumkan dalam sistem, bukan secara manual macam dulu, dalam sistem WhatsApp ada. Satu lagi pendigitalan juga kita gunakan dalam Mesyuarat Agong baik biji. Tiada lagi buku program, buku laporan Mesyuarat Agong tu, kita tak ada yang bentuk hands out ni, semuanya dalam digital lah, dalam bagi barcode untuk dia scan, untuk dia pendaftaran pun sama macam tu. Itulah konsep pendigitalan kita. Satu untuk seiring dengan pendigitalan pendidikan, dan juga yang paling utama sekali dapat penjimatan kos kepada cetakan bahan-bahan. Okey, jadi kami rasa itu sahaja sesi ilmu kita pada hari ini. Terima kasih kepada cikgu sebab sudi untuk meluangkan masa menjawab soalan-soalan daripada kami berdua.